Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman wa hudan wa hukman wa rushdan min 'indika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pertama sekali ini marilah kita melafazkan dan mengucapkan syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam. Yang keduanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah menjadikan kita sebahagian daripada umat pada orang nombor satu dunia dan akhirat, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiganya bersyukur sebanyak syukur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala telah memanjangkan umur kita semua dan mengekalkan kita semua dalam keadaan kita sihat sejahtera. Serta Allah Ta'ala menjemput dan memadah kita semua untuk menjadi tetamunya di dalam rumahnya. Dan kita berada dalam majlis yang disifatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai taman daripada taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan semua amalan kita ini dikira oleh Allah sebagai bekalan kita untuk kesiapan kita untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pada malam ini kita akan baca beberapa tips yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan penderitaan pada hari kiamat insya-Allah. Hari kiamat ini adalah satu hari yang sangat serius, sehingga kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis yang diriwayatkan melalui Al-Miqdad bin Al-Aswad. Katanya Miqdad, Nabi SAW bersabda, "Tudna asy-syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum ka miqdari milin." Kata Rasulullah SAW,
apabila berlakunya hari kiamat atau hari akhirat, Allah Ta'ala akan tudna ni dia kakak asal daripada perkataan adna. Tudna maknanya Allah Ta'ala buat tari bau akhirat seksa yang lebih panah, yang lebih besar. Allah Ta'ala tarik tari itu buat jarak di antara kepala manusia dengan tari hanya lebih kurang kami dari milin, lebih kurang satu batu saja. Satu batu ni dikakut lebih kurang sekilo setengah lebih-lebih. Cuba dia kakut bayang, kita duduk ramah tepuk bau tindih kaki maknanya. Orang ramah ngetelanja bogan, tak ada pakaian, tak ada payung, tak ada topi, tak ada meneduh, tak ada kain, apa semua sekali. Tari pula duduk orangnya sebatu daripada kulit kepala kita. Tari akhirat atau sepuluh tari dunia yang lebih besar, yang lebih panas, yang lebih bahaya, yang lebih beracun, yang lebih membakar maknanya. Akhirat seksa dia kakak suasana yang sangat dahsyat. Sehingga seorang ulama nama Syekh Ibn Rajab Al-Hambali tulis satu kitab namanya Haulul Qabri wal Qiyamah, iaitu huru hara dan susah payah berkepip-kepar maknanya di dalam seksa kubur dengan seksa akhirat. Nabi SAW sebut innal araqa yaumal qiyamati la yadhhabu fil ardi 70 ba'i. Akhirat seksa manusia ni kerana cacat, ramah, kepip-kepar maknanya. Semua orang akan berpeluh. Peluh ni pula kata Nabi Muhammad SAW sesungguhnya al-araqa, peluh manusia pada hari kiamat akan jadi banyak dan akan jadi melimpah supaya bah 70 hasta. Wa innahu la yablughu ila afwahin nas. Dan peluh yang begitu banyak naik serak kaki serak sampai di lubang mulut manusia. Au litanwi'. Ataupun Nabi SAW sebut ila adhanihim. Peluh ni naik serak sampai di lubang telinga manusia. Adik kakak lagu mana di akhirat seksa. Kita duduk, Allah Ta'ala sidap perang, kita duduk rang kita di pada mahsyar. Beratus tahun, beratus ribu tahun. Peluh siapa lubang telinga, lubang mulut. Duduk pula cacat, duduk catuk tak boleh, dia tergelak. Tari duduk sedikit. Tari ni dia kakak duduk hanya sebatu je pada kulit kepala. Coba kita bayang dan kita kejam mata semesta. Lagu mana agaknya nasib susah payah kepip-kepar kita di akhirat seksa. Oleh kerana itu dia kakak yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meroyak pada kita beberapa tips untuk meringankan bebanan akhirat kita. Dan tips ini dia kakak kita panggil petua ke, kita panggil rahsia ke, kita panggil tips ke, kita panggil langkah-langkah berjaga-jaga ke, kata gila. Tapi dia kakak tips langkah berjaga-jaga, petua dan juga kita panggil buafilah ni mari pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang lain tak boleh nak buat pandai-pandai. Kenapa? Kerana masalah akhirat ni dia kakak adalah satu perkara yang tidak ada siapa pun mengetahuinya melainkan Allah sebut dan royak pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bentuk turutan budinya kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sabit Nabi kita meroyak, tak ada siapa pun dapat mengetahuinya. Kalau orang hak mati dah, tak ada seorang pun balik, tak ada seorang pun boleh balik kampung cerita dan bagi pada kita semua, tak ada. Hanya orang yang boleh bagi dan royak pada Nabi kita Muhammad, pada kita semua, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertama katanya tuan kita ni, jawab mai hadis riwayat pada Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Kalau dia kakak kata hadis ni dia panggil an lil mujawazah. Dakhilun lil matruk. Kalau kita mengaji puan agak dia panggil an lil mujawazah. Kita pasal mana ambil cabut buang. Nabi SAW sebut man nafasa an lil mujawazah. Muslimin kurbatan min kurabid dunya. Jawabnya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaum. Siapa-siapa di antara kita orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, kakak tak kira dah. Kenapa? Kerana segala gerak dia berupa baik dah. Masa hidup di dunia, di akhirat sesok tidak jadi apa-apa pun. Jadi abu angin gitu. Kenapa? Kerana dia tidak ada benda yang paling mahal, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun kita orang mukmin yang ada di dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala kebaikan dan kebajikan kita, hak kita kerja di atas muka bumi, semuanya akan mendapat balasannya setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang hak nak jadi rekni akhirat seksa gini, man nafasa an muslimin kurbah andil mujawazah. Kita pasal makna siapa-siapa boleh ambil cabut buang satu kesusahan yang berlaku pada orang Islam di atas muka bumi ni, dianya dengan duitnya, dengan fikirannya, dengan usahanya, dengan kuasanya, ambil cabut buang. Sehingga kau orang Muslim, orang mukmin, orang Islam terlepas daripada susah payah, terlepas daripada bahaya, terlepas daripada takut maknanya. Akhirat esok gitulah. Sebagaimana dia cabut buang kesusahan, kepayahan, bahaya, mana bahaya mudarat pada sama-sama orang Islam. Akhirat esok sebagai balasannya. Allah sendiri yang akan buang segala susah payah, mudarat, kepip-kepar, sakit pedih dia di akhirat esok. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dek kakak, kita ada pitih, kita ada fikiran, kita ada ring, kita ada apa saja kelebihan yang boleh kita gunakan untuk buang atau cabut buang, ataupun untuk elok atau untuk selamat orang Islam lain daripada susah payah dunia. Maka dek kakak ingat dan yakinlah janji Nabi SAW bahawa Allah sendiri akan buang segala susah payah di akhirat sesok. Kalau orang duduk lalu kat depan tanggung kita, daripada zaman cik dengan mek kita lagi. Kalau tiba-tiba mek kita ngecik kita meninggal dunia, maka tak sekatutlah jalan. Kenapa? Kerana kalau kita katut jalan, sebuah kampung jadi susah payah belakangnya. Kena liung kat dek jauh. Jadi kita duduk jalan, buka jalan, tak katut jalan ni, akhirat sesok Allah akan akan melepaskan kita daripada kesusahan dan kepayahan akhirat. Wah, kalaulah kita ada kelebihan, pak doktor ke, cikgu ke, doktor bidan ke, kata gilah. Orang minta tolong, main jemur kita minta tolong, kakak kita ingat bahawa jika kita tolong dia di dunia, balasannya Allah akan menolong kita di akhirat sesok. Faham dia kakak di akhirat sesok ni, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di akhirat sesok, sifat akhirat dia kakak, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang duk galik kau duk cara ke diri masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang pakai lari masing-masing. Nak jemur minta tolong pun tak boleh, nak melaut pun tak boleh, nak kewah, nak kuih-kuih tangan pun orang tak heran. Pakai lu dekat pun dia mau lari. Wa ummihi wa abi, mak pok pun lari. Wa sahibatihi wa bani, suami lari pada isteri, isteri lari pada suami, pok lari pada anak-anak, lari pada pok. Dah kalau saya. Dia kakak terbaca ke sok khabar, dia tengok ke berita dalam TV sehari dua ni. Satu kumpulan 10 orang ke 9 orang naik di atas gunung. Lepas tu seorang ni sakit kaki, nyo tinggal ke kawan-kawan.
Hak lain turun habis. Moga dia cedera kaki, sakit kaki datang. Mati sore-sore kesejuk ke datang. Ini baru dunia. Gak ramai tadi dapat cedera kaki sore. Panyo maling lagi, apa saing-saing lagi 9 ke 11 orang. Pakat ratai sikit kalau kita kira. Tak kira kan? Tapi dia kakaknya tinggal mati sendiri kawan tu sore-sore. Report, boleh pun tak report. Akhir sekalinya bini dia katanya. Gi report dia pada boleh. Lepas tu cari-cari, boleh dia cari. Buat turun helikopter semua sekali. Ini dia kakak baru dunia. Cara nak pikul kau, cakap nak kandar kau demonya. Wujud ada polis, ada bomba. Tak kira kan? Pada akhirat polis sendiri pun susah payah. Bomba pun susah payah. Mana tolong, lagi jembur satu. Pada akhirat sesat dia kakak. Hanya Allah sahaja. Tiba-tiba Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala janji. Siapa yang menyenangkan manusia lain di atas muka bumi, maka Allah sendiri. Bila dia kakak panggil. Nafasallahu. Allah tu jadi fa'il. Dia panggil ism zahir. Nafasa Allahu. Allah sendiri. Yang akan melepaskan. Dan akan menyelamatkan dan menyenangkan orang tersebut. Betul kita dia kakak atas muka bumi. Kan? Kita ingat. Kita tolong orang. Maka Nabi janji. Bukan untuk mulu, untuk gawa YB berapa dah ni. Nabi sendiri. Nabi meraya. Allah sendiri akan membantu. Kita ada akhirat sesa. Betul kita tersekelekup berapa lah. Ya, kalau jamil lala ni benar lah orang. Tak jemput orang mana. Kalau jamil dulu ke orang pakat duduk minta tolong. Kalau tak nak bawah, nak berlarak ke. Hak mana ada kereta 2-3 orang dia kapal ke. Hak tu genyembak, minta tolong. Tak kira kan? Pak kalau punya nak buat suruh ke. Gepinnya kawah, punya berapa ke. Lepas tu kalau nak menyaku, nak menanen, untuk pisang 2-3 perdu ke. Pergi dia cek betul mau kawan tu. Pergi cek betul mau kawan ni. Semua tu sekadar ada kakak. Allah Ta'ala akan menyenang dan memudahkan. Dia di akhirat sesa. Maka mek kita, cik kita hak jamin dulu. Walaupun ilmu tak ada, walaupun amalan, kita panggil amalan Qur'aniyah tak ada banyak lah maknanya. Pasal sunat Islam khamis pun tak. Muka orang tua kerja ring pelus. Sari-sari tu kak. Kalau lah puas baju cow tu pelus. Panak puasa. Nak main rinduan. No, tak kira kan? Buat kerja padi, buat kerja rumah, nyadak apa semua. Gatih. Walaupun amalan rohani lah kita panggil. Quran tak pandang kita tak erti. Tapi dia kakak, dia duk tolong orang tu. Tolong orang ni. Orang jembur pun dia tolong. Apa semua sekali. Mudah-mudahan. Allah Ta'ala akan memudahkan dan menyenangkan cik kita hak yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan. Allah Ta'ala katanya Nabi itu Muhammad. Wallahu, tengok dia sebut isim zahir. Wallahu, dan Allah fi aunil abdi, senantiasa akan tolong hamba-hambanya. Syarat ma kana al-abdu fi auni akhih. Syaratnya hamba tersebut mestilah sentiasa menolong dan membantu saudara. Ni jamin dulu dek kakak, kat jamin dulu kat insya-Allah. Betul orang tua kita jamin dulu, dek kakak hidupnya berkah. Nak pindah rumah, ingat yang begitu. Nak pindah rumah kan, orang yang begitu. Rumah kayu. Lepas tu kat Jepun, teban pokoknya kat, payah ratang patanya. Buat gelek, buat tayar. Tak kira kan? Lepas tu kat dia susu kat. Oh, panggil padah orang sekapung kat. Aku nyetok atau nyo kat hanya gelek. Yang begitu. Lepas jalan. Kalau nak jadi ke jalan, nak buat patah. Dan mau buat tubik kayu. Cok tu kawan tubik cok. Kawan tubik cok. Kawan mau buat tubik siku. Kawan tubik apa ni. Kawan tubik cok. Buat jadi ke batah. Lalu gak daripada jamir itu. Sampai ke lelah ni orang duk lalu jalan. Mek ngacik kita mati lama dah. Pahala duk masuk. Dan akhirat saya sah. Allah Ta'ala sendiri akan tolong mek ngacik kita. Allah Tuhan ni kakak. Kat jamir itu. Kau nak baik Allah. Pakak yang tolong. Kat jamir itu. Moga nak apa. Nanuk tunggang api. Lepas tu kat gola apa pun. Dia kakak
Gua tak ada daging-daging epok apa macam itu. Kat belah lembu nak ratan, lembu nak lapar, lembu nak siang, nak kerak daging. Lepas tu kan nak celur, nak apa semua sekali. Pakat tolong ramai-ramai. Siapa boleh makan kenyecik lah. Mudah-mudahan kakak mek kita, cik kita lah, yang telah meninggal dunia, walaupun tahajudnya kurang, apa sedekahnya kurang, berapa kita tak ada, semayangnya kurang, umur haji peseng-sengahnya tak dan lagi, kerana tak dan piti, lepas tu kan dan panggil pula kan, tua dah tak ada lagi. Mudah-mudahan benda-benda yang dia buat tu lah Allah Ta'ala kira sebagai amalan dan akhirat sesuatu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang ni kakak, kita ni buat mari satu ayat yang terimai kita baca sokmo-sokmo pagi subuh Jumaat. Surah Al-Ata 'alal insan. Kalau kita perhati ayat ni ni kakak, riuk kita. Kakak cuba perhati. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Kita jumpa ayat-ayat lalu. Itulah kalau kita perhatikan hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, kita patut dengan orang tua kita jamin dulu. Jadi sejoin boleh. Kenapa jadi sejoin boleh? Kerana dia kakak orang tua kita jamin duduk ketawa. Sombong tak ada, nelan tak ada, agah tak ada. Nak agah berapa muka piti tak ada. Nak nelan berapa muka nulis tak pandai baca tak erti. Nak baloh dengan orang berapa. Muka ingat kita tak ada apa sekarang nak pergi jemur takut orang tak heran. Duduk ketawa Allah. Faham? Kerja. Dia tidak curi masa supaya kita. Kita hidup dia berkat. Kita kerja kerjaan bayar pukul 8, pelik pukul 5. Tapi tak rajin cukup tu waktu tu. Pergi lambat, kelik awal. Kalau lah cukup pukul 8, pukul 5 pun. Lepas tengah-tengah tubik ambil anak sekolah lah, tubik beli lah, tubik makin air lah, buang 2, 3, 4, 5 nem baku. Pak boleh gaji. Dah ini. Pak dia mungkin dia kerja sendiri. Nanya nyedung duk berapa. Pak rumah besar. Pinjam dengan bank. Pinjam 100,000 bayar 200. Dia panggil berapa? Ini. Tak si pinjam. Alah makan gaji. Saya kat duduk rumah kiri kan ni. Tak tergambar. Beli kereta, bank, rumah, bank. Allah Ta'ala. Orang tua kita tak ada setuh dah. Dengan makan rebo, dengan apa semua sekali. Bila makan gaji, kereta sina, kasut sina, pakai ni tak apa labuh, pas lubang pusat ni. Pakai ni tak. Jalan reduk. Oh, rasa besar, rasa kembang, dada duduk, mata kabut. Tak heran pada orang, tak nera pada orang, tak merendah diri pada orang, duduk dengan kebesaran. Pada sifat kebesaran ini sifat tercela. Begitu dia kakak menyebabkan amalan kita jadi tak kena dengan hak Allah dan Nabi duk royak ni. Orang tua kita wir kalas batang tak pandai nulis, wir kertas gebal tak pandai baca, ngaji tak pandai, tapi amalan dia
Mari kita atuk padu dengan hak Quran sebut, jadi sejoin kan. Ya kitanya, pandam nulis, pandam kacak, radio besar, jumpa pemaha, nulis pandam. Tapi amalan kita tak sejoin dengan Quran. Ini menyebabkan kita teriuk, kita Masya Allah. Ini kan. Tengok, sifat orang hak senang akhirat seksa. Orang ni pertama sekali dia kata yufuna bin nadri. Dia akan menyempurnakan nazar. Yang kedua wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dia rasa seria takut pada hari akhirat. Dia ada perasaan itu. Yang ketiga wa yut'imuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yut'imuna ni kakak asal pada perkataan at'am. Orang yang Allah Ta'ala akan cedek kesenangan dia di akhirat seksa adalah sifat dia suka buat makan. Suka buat makan. Pak makannya pula ala ubbih. Ala dengan mana ma'an. Ya we makannya pula dia kakak makannya hak dia sayang. We pada orang miskin, we pada anak yatim, we pada orang hak kena tawan. Pada kakak amalan orang tua kita jamin. Walaupun dia hanya makan kelecek ke tambah. Makan kelecek ke tambah. Papuya-puya boh gitu kan. Makan ke budu gitu. Nak ini kan. Makan ke budu kat dia goreng dengan telur kan. Pakai duduk tudung saji 2-3 hari. Duduk kan kau komen hot tu. Tapi kalau lah mari 2 beranak, 3 beranak, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu dia. Dia tak akak ikan bekok. Hak dia duduk makan. Hak duduk suling first color. Dia beli daging, dia buat sembelih ayam, sembelih sekati, sembelih itik. Special maknanya. Sekala agak makan nasi dengan lauk gitu ya. Tak ada duduk sulang dengan solok, dengan sayur, dengan berapa, dengan sama-sama garam. Tak ada. Tapi bila orang mari, amalan orang tua tu yang minum. Solek makan. Kenapa? Kerana orang nak mari. Kerana nak jamu kat orang. Kalau lah ada pisau standar, tua. Jadi amalan dia betul lah dengan hak Tuhan sebut. Bila ada pisau standar, hak tak ada mbok, dia cakap dia nak ikut orang. Kadang-kadang kalau hak sup potek, hak cek-cek, bela-bela tu, tak terganggu nak ikut orang. Hak nak makan kita suku kira, tapi nak ikut orang, dia tak terganggu. Orang tua kita. Lalu dia kakak rupa-rupa sifat lagu ni sifat innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sifat ni sifat al-abrar. Orang-orang baik di sisi Allah dan Rasul. Tengok orang tua kita yang minum. Kalau dia baik kok mari tu kok makan. Pas orang tua kapung. Kok tak boleh nak mari. Nak mari, tak cekak, nak jalan, tak sapa. Lepas tu kan, buku kiring, kau mak do, kau mak do, kau tak uang. Kau tak boleh nak mari. Perasaan tu amalan ni dia kata amalan terpuji. Allah Ta'ala sebut wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dulu demo main dulu mah kawan. Pada demo tinggal puyuk belanga demo tak nanuk tak nyayu tak gula demo demo. Tulu pas sudah masuk pagi buat klik rumah masing-masing jo kapal. Amalan ni amalan terpuji. Padahal ni tak ada. Pitih kita kau banyak, kakak dapur kita kau banyak. Kau kakak dapur kau comel, dapur kau bersih. Kabinet dapur kau mahal, kau tak ada. Kadang-kadang dapur kabinet mahal, tapi masuknya makan kedai. Itu dia kakak, kita pun duk tilik, bapa kita tak boleh nak buat amalan hak dalam Quran sebut. Kerana boleh jadi kakak kita duduk dengan besaran, kita duduk suruh kita semua orang lebih tak tupan, kita nak pergi jembur demo. Kalau demo tak pergi, muka demo dia kata kawan dia juga. Dia ada 2 butir kuat 3. Dia mau kata Proton, kawan kata BMW. Dia mau gaji 1,000 ni, kawan 16,000. Jadi menyebabkan kita dia terlupa
Duduk dengan besaran, duduk dengan besaran, insya-Allah Tuhan kata insya-Allah dia. Tuhan cedek apa? Ainan yashrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira. Kalau kita faham ayat ni dia kakak teriak kita. Tengok teknologi Allah. Allah Ta'ala sebut orang yang kita baca 2, 3, 4, 5 sifat ni seksa dalam keadaan matahari hanya sebatu saja daripada pada peluh punya panah duk seik panahnya siapa peluh siapa adhanihim siapa lebat telinga afwahihim dan siapa daripada mulut manusia dah akhirat seksa orang hak jenis we makan we minum pada orang miskin anak yatim dan juga orang kena tawan ni Allah Ta'ala cedek apa ni cedek air minuman untuk air ni dikata air berteknologi. Kenapa berkata berteknologi ini? Karena dikata ingat 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu kalau orang Allah ke darat kan, dia ambil air pungguh kandai, ambil daripada pucuk bukit ini, air tanduk, kandai. Pak kita Allah kali ulu, Allah kali ilir ni, ambil sungai. Ambil pak caruk, ambil pak sungai. Pak kalau lah dekat kapal ada 3 butir telaga, dia pungguh air daripada telaga. Pak orang Arab, kohol. Orang Arab, pungguh telaga, tak banyak tak jenis semua pak kita. Pungguh air. Lepas pada tu maju sikit, buat telaga. Ingat tahun 81, 82. Buat telaga, buat jamban. Kerana berjangkit, apa ni, kolera apa semua, banyak doa, kajiannya, suruh jamban, tak bola duk beruk dalam gerok yang tadi kan. Allah, duk beruk dalam gerok jamban itu. Moga tak ada teknologi, tak ada apa, tak ada kemajuan, tak ada apa. Duk beruk dalam wak potong air situ, beruk situ, kecil situ, ambil pungguh, ambil air apa semua sekali. Buat telaga, buat jamban. Jamban itu. Lepas tu naik tahun 9, jamban pun jamban itu. Tak ada jamban dalam rumah, jamban dalam tanah belakang jamban itu. Lepas tu, mari tahun 90, buat rumah, jamban duduk dalam rumah. Lepas pada tu tahun 90, pakai paik belakang. Tak kira kan? Pakai apa? Maknanya air daripada jauh, kau dekat, pelala ni, kau duduk dalam rumah, nah. Tak payah tunggu tanah, tak payah saut selipar apa. No air rata mana paik, kuya mana, waktu mana, buka paik. Tu air. Allah rasa lega, mudahnya Tuhan. Teknologi. Tapi air ni pun, kalau mari lorak-lorak, orang sapai, mari di rumah, nak minum air, tunggu dulu kawan nak rebuh air tu. Ingat yang itu. Pau susu, panggu kayu kak. Cucu apa lu pantok jerang, kendi puyuk belanga kak. Nak tunggu kau gelegak ke alik sini 15 minit tak gelegak, tak kira kan? Susahnya Tuhan. Patai hujan, boh bing bekok, kayu bok tem bekok gini kan. Oh, nak bila kehidup Tuhan nak mahu tahu. Kalau kau berasak saja, api tak tahu anu. Merah tu mata kita. Lepas tu bila maju lagi, air kowe. Ini kan? Nak maksa mana, kata mana, pak terkecoh tu biar hak sejuk. Pak terkecoh tu biar hak panas. Pak kalau kita buat air, kapan lah ni kat jamin itu. Masa tak ada kemajuan jamin itu, orang ada ulu ke apa. Dia tak tahu dia minum air batu lagu mana. Beli batu tokoh-bokoh tu, air batu tu. Pas dia pun bukuh dengan abuk gaji. Abang dia tahu dia duduk alik ulu lama. Lepas pada tu, ada peti. Ada kemajuan, ada peti. Buat air batu. Pak lelang jamin dulu siapa ada peti buat air batu 2-3 orang dalam kampung ada peti pakak beli rumah dia belakang. Pak bila ada kemajuan tiap-tiap nak betul rumah ada peti belakang tak jual air batu. Pak nak boleh kok tapi kalau nak makan pukul 3 tengah hari pukul 10 pagi kena buat dah air batu. Pak lelang ni nak minum air batu kata mana pak peti pesen tangis kau mahal tu. Pintu besar ke depan tekan bang tu buang batu. Allah Tuhan tak tahu buat kata mana, tak tahu buat masa tengok kemajuan. Tapi dia kata walaupun begitu kalau kita ada tanah kita ada luar
Tai puyeng kata betul-betul nak minum air, maka kena pergi cari dapur juga. Tapi teknologi Tuhan. Tapi dekat dah juga. Kalau nak atuk jamin dulu, kena cari kat air tanduk, kena cari dalam sungai. Lepas tu tak kena cari cara air, kena pergi cari air lagu depan tangga bawah tanah tu. Kalau ni muka siapa dapur dekat dah lah kita kira. Tapi akhirat seksa, Allah Ta'ala cedek dengan penuh berteknologi, yufajjirunaha tafjir. Mu duduk kata mana? Niat saja nak minum, cur air tubuh. Dan teknologi Allah. Pak air pula, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ka'san, satu gelas yang berisi air yang bercampur dengan kafur. Kafur ini ainan, hanya terdapat di dalam syurga saja, eksklusif air ini. Nak sedap ni ikut kata kanda. Nak manis tawa mana, nak sejuk tawa mana. Allah Tuhan. Tengok teknologi Allah. Kita rasa pun kita canggih, kaya adalah kaya menang dalam kita. Orang tak ada piti. Kalau tak kaya semua, tak ada nak pakai. Kau pasal bayar bulan-bulan. Kalau tak kaya semua, kalau tak kaya semua benar. Dia tak pun kau boleh pecing. Tapi Allah Maha Kaya. Kita rasa kita berteknologi. Allah Maha berteknologi. Siapa Allah Ta'ala sebut ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Dan mudah-mudahan adik kakak ini rahmatan Allah. Kita termasuk daripada orang-orang yang buat tips yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah supaya mula mek kita, cik kita hak mati-mati dah tu lah. Moga segala amalan kat orang tua zaman dulu suka jamu. Tak itu kan? Kalau kita pergi rumah dia kat, kalau tengah hari kat, makan nasi, dia makan nasi, tak makan nasi. Tak itu kan? Suka jawab makluk. Kalau punya anu nak nega anu maka jamu ke apa supaya ajak minta dengan Allah. Anak nak pergi ngaji jauh maka panggil orang ke apa untuk lebat tu iman tu sia. Maka semaya ajak minta pada Allah. Tak ada tempat hak nak minta melainkan Allah tempat hak nak minta ya. Sudah daripada hamba jamu makan. Masya-Allah Tuhan. Mudah-mudahan hak orang tua kita buat itulah. Mudah-mudahan Tuhan terima angkat darjat gumula mek, gumula cik, gumula ayah kita semua sekali di kakak supaya senang di akhirat esok. Sikit lagi. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini special tak specialnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan akhirat seksa. Walaupun tarik dekat. Tarik ni dekat. Tarik akhirat tak serupa dengan tarik dunia. Walaupun tarik ni dekat. Kepanasan tarik akhirat ni lebih daripada tarik dunia. Tapi 7 golongan ni. Ada bayar-bayar. Tak dia nak bertentu. Ada bayar-bayar. Tempat dia nak bertentu. Kita kan kakak. Matahari dengan dunia lah, tak tahu berapa ratus juta kilometer. Kalau dah tari tu mari dekat sikit je dengan dunia, maka dia kakak akan terbakar dunia. Ni baru tari dunia. Tari akhirat dia kakak duduk sebatu daripada kulit kepala kita. Pak, ada lagi 7 golongan yang special Allah Ta'ala buat tempat hak berteduh untuk dia. Pak, kalau kita kira-kira lah tari dengan dekat gitu nah. Kalau kita letak oni Z, cair Z. Ketak ketah, terbakar ketah. Ketak edek, terbo edek. Nak tak gapo. Kalau buah payung, tak nak kecek dah tu. Tak ini. Kalau tak mah, cuma cair mah. Timuh tak cair.
Tapi special golongan ini. Siapa Nabi SAW sebut? Sab'atun. 7 golongan ini Allah Ta'ala cedekkan tepat hak dia nak tunduh di akhirat esok. Dia kakak ingat. Yuzillu ni supaya hak kita duk selawat tu lah. Dia kakak duk selawat sama kan. Wal ghamamatu qad. Dia sambung tu. Azallat. Tak kena kan? Kena buat mulut pulak dia pun tak ingat selah. Tak ada apa pupuk kita. Ada kakak wal ghamamatu qad azallat. Azallat tu mai sini. Azalla yuzillu. Wal ghamamah apa maksud ghamamah? Awan. Awan ni dek kakak tari duk atas nu. Kita duk bawah ni. Awan ni duk tengah-tengah. Wal ghamamah qad azallat. Bila Nabi SAW jalan atas tanah ni, awan duk turun atas darat. Awan duk turun atas udara. Menyebabkan cahaya matahari panas tadi tapan di awan dia tuduh di Nabi. Tu azallat. Waktu mukjizat Nabi di dunia. Pak kita mukjizat ni tak boleh lah kalau kita mungkin tidak Nabi tak Rasul tak kena kan. Tapi peluang kamu nak dilindungi di akhirat esok daripada biar cahaya tari hak panas tapan ni panas dia saya tak ada kata teduh tu ala ke bawah dengan 7 golongan ini. Hak ni tidak Nabi tidak Rasul pun boleh usaha. Dia segar lah kita kan. Maksudnya orang putih kata ada chances. Ada peluang. Baca dah Nabi meroyak dah, ustaz tok guru pun duk tulis kitab dah, tok email pun duk baca dah, kita pun dengar dah, patah heran juga tu masalah orang panggil pasal tak ada tua lah kan. Kita berdoa pada Allah supaya Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk beramal sebagaimana hak Nabi SAW suruh. Membaca cepat-cepat dia kakak. Pertama al-imamul adil, iaitu pemimpin yang adil. Paling rendah sekali kita memimpin diri kita sendiri. Pak atas sikit kita memimpin keluarga kita. Pak kita kena adil baina auladikum. I'dilu baina auladikum. Kamu hendaklah berlaku adil dengan anak-anak kamu. Kita kena adil dengan anak-anak. Pemimpin yang adil, hak ni special. Jadi tari walaupun duduk hanya sebatu, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalqi kamiqdari milin, tapi dikatakan 7 golongan ini special. Allah Ta'ala buat napa supaya panah tari itu dia tapan di dia, lalu teduh dapat kepada 7 golongan ini. So pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang membesar dalam taat dan ibadah kepada Allah. Betul, orang muda yang sanggup taat kepada Allah dengan orang tua yang taat pada Allah, dia kata orang tua ni dia tak naik mana bintang dia. Moga orang tua ni dia kata kalau lah tak main masjid lagi orang tua bengong nah orang tu kan. Allah, pak kita kapung tak pada tua menata ni. Tak semaya lagi. Mana berat menah. Dia nak pergi curi. Kepala lutut goget dah. Pas dia nak pergi ngita orang tino duk kembali kata apa? Mata boleh dah kena teh tua. Nak lagi mana? Pak, nak supaya nak scammer dalam Facebook dalam telefon. So kau nak jawab telefon tak tahu nak tekan mana-mana dia nate tua. Tapi orang muda dia kakak nak buat maksiat depan tu terbentang luas di hadapan tu. Peluang nak buat maksiat. Tiba-tiba dia memilih untuk beribadah kepada Allah. Dia tinggal hak lain, dia kejam mata, dia tala lah ke sini. Tak apa, kalau mung rela tala kat aku,
Aku akan talo kamu di akhirat esok. Di antara ramai-ramai manusia yang berada pada mahsyar. Apa Allah Ta'ala akan memberikan nazrah, memberikan pandangan Allah Ta'ala akan talo pada dia di akhirat esok. Itulah golongan yang kedua, yaitu pemuda yang membesar di dalam ketaatan kepada Allah. Hak ni hak yang kita ni, yang kita tak ubah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ni mudah-mudahan kita ramai-ramai ni lah. Betul kakak. Esok subuh pemari zuhur, pemari asar, pemari zuhur, pemari maghrib, pemari isya, pemari. Itu baru rajulun mu'allaq. Seorang lelaki hatinya mu'allaq, terikat dengan masjid. Dan dia kata ikat gak dia kakak jeruk gak mana kena main sokmo kau kan Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang laki-laki ataupun dua orang, ni kalimah taglib. Dua orang yang dia ni berpisah dan berjumpa semata-mata kerana Allah. Hak ni payah kalah juga. Payah kalah kita dengan saing kita kan. Kalau nak ajak ke pasar malam, tak ada rasa malam air gapo. Tak ada rasa gagak kekok telo apa. Tak kira kan? Tapi nak ajak saing kita mari masjid telo tanpa. Rasa gamuk lah, rasa pemalu mata lah, rasa segan. Biar kalau lah mesej tu tulis dia, malam ni dia tak seming aja mesej tulis dia nak atas. Bilik semula tak jadi atas dalam grup WhatsApp. Rupa-rupa dan kakak Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Nabi Muhammad menjadi Nabi dia Rasul, dia tahu sangat. Usah kau orang hak super sakat tak kena 2 pupu 3 pupu. Anak natu kita pun kita tak ajuk. La ilaha illallah. Rupa pun ada tu psikologi manusia. Betullah. Kalaulah kita rela mengorbankan perasaan kita. Kalau kita rasa malu, air segan, tak gamuk, rasa telo, kita korbankan. Lalu kita berjumpa dan berpisah kerana Allah. Orang ini special. Di akhirat seksa, dia akan dapat bayangan dan teduhan di akhirat seksa. Warajulun da'athum ra'atun dhatu munsibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang pernah diajak, digodok oleh seorang perempuan. Yang perempuan yang tak ada munsib wa jamal. Ada kekayaan, ada nama, orang comel, orang lebih, seorang sedap, tubuh lepas tekuk jinjang. Lepas tu kat dia pula orang kenama pada orang juruh, duduk dengan bersih. Lalu perempuan ni perajuk dia nak melakukan zina. Faqal, lalu laki-laki ni pun kata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Sesungguhnya orang ni kakak payah kat dia juga ni. Tak kira kan? Takut juga, takut apa? Takut depolih lah, takut viral lah. Itu pun takut juga dah. Ini bukan takut tu dah. Ini takut kepada Allah. Kalau orang tak rekod, orang tak viral, tak ada orang nak report polis, Majlis Agama Islam pun tidak nak marah ke apa pun. Tapi saya takut ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ini special lah ni. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Seorang laki-laki yang bersedekah secara tersembunyi sehingga kan tangan kanan ma tunfiqu yaminu, tangan kanan dia gapo-gapo, la ta'lama hatta la ta'lama shimalu, tangan kiri pun tak tahu. Dia kata kalau kita bersedekah secara terbuka sah, pahala boleh dengan syarat ikhlas. Boleh. Tapi kalau kita bersedekah secara tersembunyi, no one knows, kata orang putih, tak ada siapa pun yang tahu, kita pun tak rakyat, tak geng-geng ke siapa-siapa, dalam Facebook, dalam status pun kita tak up status, tak ada siapa yang tahu. Hak ni kelebihan suku nak pula hak ni. Apa dia? Iaitu di akhirat sesok. Punya orang peluh, siapa kelebihan telinga, siapa kelebihan mulut,
Puya orang duk tari hanya sedekah, hanya sebatu saja daripada bukit Pando. Tari akhirat, tari yang besar, tari yang panas, tari yang bacung, tari yang membakar. Pada waktu itu dia dilindung dan Allah Ta'ala beri bayangan teduhan pada dia. Ini special, ini special pula ni. Dan akhirnya warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang sebut Allah, yang ingat kepada Allah khalian, dalam keadaan berseorangan, dalam keadaan kita duduk seorang, kesunyian, khal, kekosongan. Fafadat 'ainah, maka dia kakaknya peruh mata dia, tubik air mata. Air mata setitik yang keluar kerana takutkan kepada Allah, bisa dan berega kerana dia dapat memadamkan panas dan hangatnya api neraka. Bereganya air mata yang tubik, yang keluar kerana takut kepada Allah. Setitik air mata. Kalau kena kira-kira agak nak landed one. No, kalau berstitik. Tapi dia kata berega. Allah Ta'ala sambut air mata yang takut kerana Allah ini. Dan ia dapat memadamkan api neraka. Sebab tu bila kita semaya kan, kita bangun tengah-tengah malam. Kita bangun pukul 4 subuh, 4:30. Pukul 5, pukul 2 ni subuh awal. Pukul 5:52 subuh. Gak, dia kakak pun kita semaya kan, kita semaya. Sudah daripada kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Kita pun baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita pun sambung pula Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta cukup bi'amatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Kok saya buat dah, kok saya tak buat lagi, kok akan datang bumi tu lapung selalu. Kok yang tersembunyi, kok yang zahir, yang terbuka, yang tersembunyi, yang hok saya melampaui, membazir, dan apa saja saya pun tak ingat dah mana-mana minta, tapi mudah mengetahui di mana salah dan silap saya. Ampunlah ya Allah. Engkaulah muqaddim, engkaulah muakhir. Apa man muqaddim? Liman tasha'u bitawfiqi wa ta'at. Muqaddim mana? Engkaulah yang ya Allah yang akan menolong seseorang supaya membuat kebajikan. Munglah Tuhan. Dan engkaulah muakhir, antal muqaddim wa antal muakhir. Apa makna muakhir? Liman tasha'u bil khidlan. Iaitu munglah juga Tuhan hak dak elok orang. Bila dak elok, duduk dengan liar, duduk dengan tak tahu halal haram, duduk dengan tak ada baca Quran, duduk dengan tak semaya, duduk dengan suka hilang, jujur uban dah mata tak nampak, lutut gogek pun masjid pun tak mari orang nak mengajar pun murid dah orang. Kalau orang nak minta derma piti banyak pun Tuhan sengaja ran dengan piti banyak bila letak email kata, pakat-pakat derma nak sudah masjid tepi alik ni nak dekat dengan 2 juta. Oh kok tak gemuk hanya marah kau orang pula. Hak ni muakhir. Allah Ta'ala lah al-muakhir yang duk kera seseorang. Kera punya kera, geng mati. Bila mati, jumpa dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bila lah dia sendiri pun di alam barzakh, dia tengok neraka ni panah, dia tengok muka wanake ni ganas sungguh, ketika tu baru dia beriman. Apabila di akhirat, dia tengok neraka dia lu. Pak orang kafir dia kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, kami tengok sini mata lundai kami. Wa sami'na, kami dengar sini hok dok melaung, dok minta tolong, dok mengalir, dok kucayu we dalam neraka, kami ngasih. Farji'na, hantarkanlah kami ke dunia semula. Na'mal salihan, baru kami nyesal kami dapat amal yang saleh. Inna muqinun, tak ada awan lelah ni baru kami yakin dan kami percaya. Tapi Tuhan minta Tuhan. Berilah kepada saya taufik daripada lalan. Sehingga kan saya boleh melakukan ibadah. Sehingga saya boleh pergi masjid. Sehingga saya boleh dengan orang ngajar. Sehingga saya boleh ambil duit dalam poket sebubuh dari tabung masjid.
Sehingga kan mulut saya ni boleh amal ma'ruf nahi mungkar. Sekurang-kurangnya ajak anak dengan bini saya sekurang-kurangnya. Mai semaya baca Quran, taat kepada Allah, tutup aurat. Anak-anak kita besar panjang apa pun zaman dulu kita ni jahil tak reti. Anak kita pun tak sekolah Arab sore abu. Semaya pun kita tak perak mana. Bila besar pun besar tak semaya. Sekolah pandai pada besar tak semaya. Lalu kita pun jadi segan malu kediri kitanya. Takut anak kita kata Allah cik kau lari ni ya bagi masjid. Tapi berikanlah kekuatan pada saya. Saya tebus kesalahan dan kesilapan saya. Saya tegur anak-anak saya ya Allah. Antal muqaddim. Muqaddim ay liman tasha'u bil khairi wa taufiqi wa ta'ah. Mintalah ya Allah. La ilaha illa ant. Tak ada Tuhan dan malaikat engkau. Tak ada. Lepas itu bersama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri, wahai Allah. Tak zalim ke diri kita sendiri, anak adik kakak. Orang lain umur 30 mati, 35 mati. Tu dua saya ambil tu doktor. Dia ambil 43, dia 40. Tahun yang sama 2025 mati. Kedua-dua doktor, kedua-duanya. Dua bulan lepas, umur 32 tahun. Duduk ongkol, molek galik-galik. Skok dada, paling nak nyawa seorang rebah, mati. Tiba-tiba Allah Ta'ala perah, duduk kerak kita sampai umur 50, 60, 70. Tuhan perah kita. Nyakit pun tak ada mata pun cerah, lutut pun gagah. Nak jalan, nak melakon pun boleh berlakon, nak ngata gapa-gapa pun tak apa. Telinga pun tidak kata tulis, buka mata pun tidak kata jadi boleh sekolah dak mana. Tiba-tiba masjid tak mari, piti ada, tak sedekah, orang ngajar tak sedengar. Bapa gapo lah. Kita lah yang menzalim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Pak adik kakak, dunia ni kan, kalau kita tapau orang, kita tumpah orang, kita tenjau orang, kita kata orang panggil jahat. Tapi kalau kita khenak ke diri kita sendiri, kita tapa, kita tenjau kaki kita kekuh kita sendiri, kita katuk, kita tosakah kita. Sama sekali orang panggil khenak, yang kedua orang panggil gila sepuluh. Kalau dia mahkamah pun, nikah gapo, dia tapa kawin, boleh cara di mahkamah. Tapi kalau nikah gapo ni, saya tapa sendiri. Saya pun, gini tak sama isi ni, gila cik usik cabai, ambil 12 ni lah. Tak pada nak cara sini, mungkin dia gila 10. Kita ni kakak mengundang diri betul-betul di hadapan Allah sampai kita mengaku, akulah khenak pada diri aku sendiri, wahai Allah. Zaman kita muda, zaman itu duk perah anak bercetik-tik, bercetik air anu. Kadang nak makan ke kita pun tak cukup. Duk ada nak benda nak perah. Bila kita tua, hak anak pun tak ada dah. Patut gak kebun kita papau ke orang duduk pajak duit ke kita, anak kita 7-8 orang kerja Tuhan. Kejayaan dua atas 500 sore boleh 4-5 ribu sebulan. Rupa-rupanya zaman muda dulu nak sedekah pada masjid tak boleh, muka tak cuma nak pipi duk kata ke Tuhan. Pak Tuhan pun sengaja duk kira pero kita biar tua, anak pun Tuhan jadi pandai, jadi cerdik. Walaupun kita bodoh tak pandai baca, anak tu jadi pandai takdir Tuhan. Anak pun jadi juruh kan ni. Nyata 500 sore-sore. Ada 4,000, 5,000. Kau kaya kau kopi. Begitu kita bangun tengah-tengah malam Tuhan, apa aku jadi lagu ni Tuhan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Akulah buat khenak pada diri aku sendiri Tuhan. Saya hok duduk sebaya hok sepakat kita pakat mati jadi baju tanah belakang. Tiba-tiba mu peru aku duk kerak segang tak penyakit berapa. Tapi itu punya tambah mari. Mata pun orang lain pergi hospital tak ada kakak tambah kata atas kulit dengan ubat dengan berapa mampu dah 50 jam. Kita mata pun cerah molek, telinga pun tidak otak pun tidak sepuluh, tidak nyanyi. Kecing pun jambai molek tak pakai paper habis berapa modal kalau kira-kira. Tiba-tiba Allah Ta'ala jaga nikmat. WPT Tuhan nak uji. Tiba-tiba kita tak syukur juga. Tak guna apa Allah Ta'ala biar proses tukar jadi pahala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Betul? Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Tak ada orang yang boleh ampun dosa mereka mu ya Tuhan. Lepas tu kita pun sambung pula.
Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Ampunlah dosa saya, sialah kau saya Tuhan. Kalau mu tak ampun dosa gak mu hokmu. Kalau mu tak ampun dosa pun tak ada dah orang lain boleh mengampun dosa mu je. Pak aku nak minta pun minta dengan Musa tak ada lala. Kalau mu tak siapa juga pak aku tak boleh nak marah nak murih. Moga mu Tuhan aku hamba. Warhamni siya kat aku Tuhan. Kita pun tu BM tersia ngaknyo kat aku Tuhan. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha mengampun, yang suka menang, yang temu'u nak ampun orang, yang bersungguh nak mengampunkan, yang bersungguh siaplah pada orang. Mintalah Tuhan mesti juga pada aku. Kita baca lepas berita tasyahud, lepas berita semaya, kita baca tahiyat akhir. Tak kira kan? Minta dengan Tuhan pak kau apa, minta mengadu dengan Tuhan, minta ampun dosa pengoyak, Tuhan mengaku muno-muno, akulah Tuhan selalu. 60 tahun nak kau Yasin pun tak pandai nak baca lagi pada duduk menatang. Apa kalau kita kira-kira nak kecek kasar-kasar. Tak kira kan? Tuhan pada siapa 70 tahun Yasin pun tak nak baca lagi. Duk perem gapo. Kalau perem pisau putih pun bermak kabaknya masuk dah. Kita bubuhkan nak kau 60 tahun tehor pun tak betul-betul lagi. Kira gini kan, kira kita akan darah putih kan mengaku dapat hantu, mengaku muno. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kira aku menyerah Tuhan. Tidak kata nak bela, nak gagal, nak mengaku muno. Mengaku aku lah kena pada dia bersih Tuhan. Pas nak lagu mana? Nak lagu mana? Kita pecu manusia ada paruk molek dia kakak. Ya pecu tu air mata. Tak kira kan? Supanuk kita. Supanuk kita. Jodoh gaya kita pambak orang tua zaman dulu kambak anak zaman dulu kan. Ambak dia apa petuk tu kat lari kecil pada. Ga kita pergi nak buat lagu mana? Dia rapat din dia kata tu tak say dah ayo, tak say dah ya. Tak say dah cik, tak say. Kita pun tak say dah Tuhan. Tu dah. Ai mata hak tu semata-mata kena takutkan kepada Allah ni. Fafadat aina. Air mata ini akan menyebabkan seseorang itu dapat teduhan bayangan. Duduk bawa teduh dah akhirat sesok. Mudah-mudahan adik kakak kita, adik kakak balik baca doa, balik hafal betul dengan email, betul dengan anak kita pandai-pandai tu kan. Lepas kita pun baca doa ni lepas pada semaya. Lepas pada kita baca tahiyat tu, minta doa ni, baca doa ni, minta-mintalah. Begitu baik air mata kita semata-mata takut kepada Allah. Dan berganya air mata yang takut kepada Allah ni dapat membuatkan bayangan teduhan. Kita kata nak edek kau, nak oning kau, berapa kata gila. Tapi duduk bawah teduh akhirat sesok. Aku nak qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, maafkanlah kesalahan dan kesilapan kami. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami dan maafkanlah kesalahan dan kesilapan dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami dan maafkanlah kesalahan dan kesilapan dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami dan maafkanlah kesalahan dan kesilapan dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa umat Muhammad seluruhnya dan maafkanlah kesalahan dan kesilapan umat Muhammad seluruhnya, ya Allah. Dosa, kesalahan, kesilapan yang baru, yang lama, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, yang kecil, yang besar, yang dahulu, yang akan datang. Engkau ampun dan maafkan semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah urusan dan pekerjaan kami. Angkatkanlah darjat dan kedudukan kami. Makbulkanlah segala doa dan munajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami. Bayarkanlah hutang-hutang kami, lariskanlah perniagaan kami, menangkanlah perjuangan umat Islam seluruh dunia, khususnya Palestin, Syria, Iran, Iraq, Gaza, Yaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ruang dan peluang kepada kami, ya Allah, untuk menatap, ditatap, melihat, dilihat, memandang dan dipandang akan wajah mulia junjungan besar Nabi kami Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ruang dan peluang kepada kami untuk mendapat syafaat uzma daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah peluang kepada kami ya Allah untuk minum air qalam kautsar milik Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.